warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Orchid Medina Binti Syahris, pelajar tahun 4 sukses yang mewakili Sekolah Kebangsaan Kompleks Kemudahan Kuala Nerus, Terengganu di bawah kod sekolah EDA 7022. Jom kenali saya. Saya diberikan kepercayaan untuk memegang jawatan pengawas perpustakaan. Cita-cita saya menjadi pendidik, iaitu seorang guru. Selain itu, hobi saya adalah membaca buku dan mewarna. Pada hari yang mulia ini, ingin saya bicarakan kepada anda tentang sebuah novel menarik bergenre fiction yang bertajuk Kafe Fantasi Perintis Dimensi Masa. Tajuknya sahaja sudah buatkan saya begitu teruja pada novel ini sejak pertama kali saya melihatnya di sebuah kedai buku. The Terminator, Avenger Endgame atau filem tempatan seperti X-Ray 2 merupakan filem yang popular sebelum ini. Jika anda adalah peminat filem-filem tersebut, novel ini akan buatkan anda jatuh cinta untuk terus membacanya. Ya, novel ini berkenaan meretas masa. Novel remaja cerita sains ini ditulis oleh tulisan kreatif penulis bernama Haizan Hussain dan ia diterbitkan oleh Buku pada tahun 2005. Terdapat 147 halaman dan mempunyai 10 bab serta dijual dengan harga mampu milik iaitu RM12 di Semenanjung Malaysia dan RM14 di Sabah dan Sarawak. Novel ini juga diterbitkan di bawah projek STEM Mestak. Projek STEM ini dilabel dengan logo STEM pada kulit hadapan buku sebagai tanda gabungan pendidikan yang diterapkan. Baiklah, mari saya kongsikan sinopsis menarik tentang novel. Dua sahabat baik, Lily dan Cemara, menguruskan sebuah kafe yang bernama Kafe Fantasi. Pada suatu hari, seorang pemuda bernama Jengga hadir dengan lagak aneh dan sangat mencurigakan, duduk berjam-jam lamanya di kafe tersebut. Setelah 7 kali Jengga ke kafe tersebut, akhirnya dia mengatakan bahawa tujuan sebenar dia ke situ adalah untuk memberitahu bahawa Cemara berasal daripada satu keluarga horologis atau pembuat jam. Seorang pembuat jam bernama Anna Namis yang genius telah hilang tanpa jejak sejak tahun 1980. Jingga percaya Anna Namis telah berjaya melakukan eksperimen transistor menggunakan sebuah jam magical. Pada tahun 1940, Anna Namis telah mencipta sebuah jam saku untuk menentukan waktu yang berbeza. Dan dia telah berjaya meretas masa ke dunia lain. Tapi malamnya, dia tidak kembali sehingga kini. Dalam novel ini menceritakan bagaimana Jingga telah menetapkan lokasi koordinat yang dibuat oleh Anna Namis hampir 100 tahun dahulu. Sebaik sahaja Jingga menekan punat jam saku, Cemara telah disedut masuk ke dalam terowongan dan akhirnya dia terdampar ke satu dunia yang berbeza. Cemara telah pengsan apabila disedar didapati dirinya terdampar ke sebuah padang yang luas seakan padang pasir yang kosong. Dalam keadaan dia teramat kencang, Cemara telah dikejar oleh sekumpulan manusia AI dengan cahaya laser dan diikuti bunyi tembakan. Mujur dia ditarik masuk ke bawah tanah oleh seorang pemuda yang dikenali sebagai ketua penyerangan. Dan bermulalah pengembaraan penuh cabaran Cemara bersama manusia sebenar menentang manusia AI. Manusia AI yang menjadi musuh itu sebenarnya mahu menyalin manusia sebenar yang semakin fokus kepada 15 milion manusia AI atau lebih bagi meramaikan koloni mereka. Bagaimanakah nasib Cemara dan Anna Namis seterusnya? Apakah mereka berjaya kembali ke dunia asal mereka? Semuanya akan terjawab jika anda membaca novel menarik ini. Banyak pelajaran yang dapat kita pelajari daripada novel ini. Salah satu daripadanya ialah jangan sesekali putus asa dalam mencari ilmu dan meneruskan perjuangan kita. Setiap kesesaran pasti temui kejayaan jika kita yakin, sabar dan tabah dalam mempelajari sesuatu. Namun begitu, pada pendapat saya, novel ini akan lebih menarik sekiranya ia mempunyai lebih buku surat yang memaparkan ilustrasi berwarna. Anak intik berlari-lari, ada rezeki kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.